Hari ini kita sama-sama berkongsi mengenai kepentingan intervensi awal. Katakanlah kalau kita bagi bantuan awal kepada anak-anak, potensi anak untuk berkembang dengan baik lagi tinggi. Intervensi awal ni anak kita ni lambat kecek, lambat jalan, buah lah kita kata dalam bahasa Kelantan tau, tak boleh fokus. Jadi kita bagi dia rawatan awal, kita bagi dia rawatan seawal mungkin. Sebab tu itulah intervensi awal, terutama yang sebelum umur 6 tahun. Sebab apa? Sebab masa ni otak anak kita ni masih mudah dibentuk. Masa 6 tahun ke bawah, otak anak kita masih aktif. Kalaulah kita bagi dia intervensi awal, rawatan awal, otak anak kita mudah nak absorb. Tapi anak kita ni masih muda lagi. Sebab itulah pentingnya intervensi awal. Sebab itulah hari ni kita panggil belakang warga-warga PPR untuk turun tahu tentang kepentingan intervensi awal. Kita bukan saja kecek, tapi ini adalah pengalaman kita, pengalaman Cika yang berada di pusat transformasi OKU. Apa penting intervensi awal ni? Apa penting? Sebab kadang-kadang kan mama kata, suruh pakai baju, tak usah pakai baju. Suruh duduk, tak usah duduk. Suruh makan sendiri, tak boleh nak makan sendiri. Kita nak kata anak ni degil, anak tak kena kantor. Tapi kita tak tahulah anak kita tu memang tak ada lagi kemahiran tu. Memang tak boleh lagi nak jaga diri. Memang kadang-kadang kita tak tahulah anak-anak kita ni motor halus dia lemah, ataupun kemahiran dia tak ada. Susah pakai makan sendiri, pakai baju, tandas tak boleh. Jadi kita nak kata anak kita ni degil. Ataupun dia masuk sekolah, naik tahun, masuk perang. Cikgu-cikgu, di sini cikgu-cikgu tahulah ada pelajar-pelajar hok tak boleh duduk diam, hok buat, hok tak boleh fokus, hok suka kacau orang, cuek saya kerja sekolah tak sudah ada. Jadi tak boleh fokus, tak akan tinggal 9 tahun kita biar lagi. Kita dah tak apa dah, anak kita memang lagu tu. Ikut 7 tahun, ikut 8 tahun, ikut 9 tahun, duduk main dah. Ikut 9 tahun tu tak boleh baca dah anak kita. Padahal kalau kita ambil intervensi awal, umur 6 tahun kita bukan cakap nak cikgu kata anak kita buah ke belakang tu, kita senang nak bentuk dia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu. Masuk tak rugi, masuk tak rugi. So, lepas tu kita balik, kita stres, kita balik, kita letih, kita hijau, mabah hijau, balik petang, balik nak kita cara kanak lagi. Sebab anak tak letih nak jaga diri, kena tolong mandi, kena pakai baju, kan duduk gitu kan, tak usah makan, tak makan. Kita letih, jadi kalau kita letih, apabila kita letih, emosi kita tak stabil. Apabila emosi kita tak stabil, kita lagi bini mula nak panas semua. Jadi suasana dalam rumah tu tak harmoni. Sebab apa? Sebab kita tak ada buat inisiatif untuk intervensi awal pada anak-anak tu. Kalaulah kita buat intervensi awal pada anak-anak tu, anak-anak pun dah jaga, kita pun senang, suka indah, harmoni dalam rumah tangga kita. Sebab tu penting sangat untuk intervensi awal. Sebab apa? Sebab jika di pusat transformasi OKU, umur mari kat kita umur 18 tahun dah, mari tak boleh buat apa, mari cuba kita baru nak sihat, baru nak mencari pertolongan. Sebab apa? Sebabnya masa kecil kita tengok anak dia padam, anak dia sekolah okey, tapi contohnya autism. Okey, tapi autism biasanya masalah tingkah laku, masalah komunikasi. Apabila dia tengok pandang, anak boleh diploma, anak boleh CJ, boleh masuk U, ada degree, tapi duduk dalam bilik, pengurusan diri fail, rambut panjang, tak sekecek dengan orang, nak pergi makan gula tak boleh lah tu. Orang tak ada komunikasi, tak ada sosial. Mari kat kita mak abah dia tu, kita dah besar, makin tu mak abah dia sebab kita kata saat ni sampai mula-mula tak ada tenaga tu. Mari besar kita tak buat kapal, tak buat kapal. Sebab tu dah besar dah pokok tu, boleh tolong kita gitu je. Kita nak punya pun tak boleh dah, kita nak peluk pun tak boleh dah. Besar, sebab tu kecil buat selalu. Masa kecil tak usah nak tunggu besar. Sebab dia besar payah. Sekarang kita tu akan berapa. Sebab apa?
Lalulah anak kita waktu kecil sikit-sikit macam Dr. Zuroya, sikit-sikit dah. Tapi kalau kita buat rawatan, insya-Allah buat terapi, insya-Allah anak kita akan aduk lah kita kata. Mula seberamai-ramai lah kita kata. Tapi kalau nak buat sikit tu, masa kecil kita biarkan dia macam anak-anak di pusat transformasi kayu. Kita biarkan dia besar. Aduh, buat apa? Hijau pun tak boleh. Kecik dengan orang pun tak boleh. Lokak orang tak boleh. Tapi anak-anak buat, jika dah 20 tahun, jika dah bidang terapi ni, tua dah kalau kira tu, jika boleh nampak yang kecil kita buat, mari besar, mari jumpa pegawai kita, boleh nampak, tengok-tengok, kita boleh bantu dia untuk latih hijau. Dia pula boleh tolong mak abang, boleh pula bayar sewa rumah, boleh pula mak abang tak ada kedengar tu, dia pula je bagi gaji tu mak abang. Sebab dia buat rawatan awal. Tapi mari besok, mari ngaji ikan saat ni, dia tak buat rawatan. Cakap kata lewat kapur, kita hanya tolong. Okey, boleh pergi jumpa doktor. Terapi ni bukan kapur pun, terapi ni ialah tuition perkembangan. Kita kalau anak tak baca ke tak suruh pandang, kita bawa pergi tuition, jumpa cikgu. Tu tuition tak suruh pandang, dari segi syllabus. Tapi kalau yang perkembangan ni tak lambat ni, kita pergi terapi, kita pergi tuition kita tu di terapi, tuition perkembangan kita panggil dia. Siapa dia tanda-tanda awal kan? Yang lambat-lambat ni. Okey, pertama, kurang eye contact. Tentang mata, bertentang mata. Sebab ingat, eye contact adalah salah satu komponen yang pertama yang harus anak kita dapat untuk dia belajar. Okey, seterusnya tak respon bila kita panggil adik, kita kena panggil. Tak paling. Walaupun kita tahu dia tak ada masalah pendengaran. Tak paling. Tu something wrong sama baik cukup. Kita kena peka, mak abang kena peka. Jangan dia kata kecil lagi lah, umur 3 tahun. Suppose dia 3 tahun tu boleh paling dah. Boleh reaction dah ke kita, boleh ada reaksi dah, boleh nanya dah. Nampak dah interest dia nak kacau dengan kita, nak main dengan kita. Tantrum kerap, of course. Anak-anak kecil, of course ada tantrum. Tapi kalau tantrum dia tu ngamuk. Tapi kalau ngamuk dia terbelit, ngamuk semua, ngamuk sampai hati kepala, ngamuk sampai pecah badan, ngamuk sampai kekohongan, ngamuk secek tak ilai-ilai lagi. Tu bukan ngamuk tu. Tu bukan ngamuk sebagai ramai tu. Jangan dina. Sebab once kita dina, jika sendiri pun payah nak tolong. Sebabnya tak kira rawatan sikit. Tak ada jika nak geret rumah, marilah kat kita ni buat terapi. Jangan dina. Please open mind, perasaan, terima, cari bantuan. Ni mitos, fakta ni lah. Sebab cikgu kata lah, orang-orang tua kata, apalah kita tunggu dulu lah besar tu. Okey lah tu. Okey, lepas tu semua juga kita nak jantai memang gitu lah. Tu mitos. Tu mitos. Okey, tapi ada juga yang anak-anaknya jarang-jarang, kadang-kadang anak kita sama. Tapi tak salah fakta dia. Kalau kita ni kes kelewatan ni, kita bawa dia pergi tuition, tak salah. Okey, jangan tunggu lama. Screen time. Siapa sini anak dia makan kita ada phone, angkat tangan. So, screen time jika tak saja. Sebab apa? Sebab apabila dia tengok telefon, anak akan diam, anak akan banyak menerima, anak akan tak ada respon, tak ada komunikasi, just tengok je, dapat input, tapi action dia tidak. Sebab itulah jika kata apabila dia bermain dengan kita, bermain dengan adik-beradik dia banyak eye contact, dia banyak reaksi, dia banyak bercakap, dia banyak buat aktiviti. Faham? Apabila banyak buat aktiviti, otak kiri dan kanan, neurons otak akan aktif, akan belajar, akan cepat pick up, akan cerdik. Sebab itulah main, cikgu suka main. Sebab apabila dia melompat, apabila main dengan cara yang betul, okey? Kalau dia tetap dia boleh belajar, dia tetap kena belajar, okey? Main lompat, sebabnya itu adalah kita stimulate otak kita untuk cerdik. Tapi kalau phone, dia senyap, tengok saja, tak ada gambar-gambar reaction, tak ada
apa dia kena buat. Tapi kalau dia main dengan kita, dia kena tengok mata kita, dia kena kecek dengan kita, dia kena suka, lepas tu dia kena respon dengan kita balik, dia kena reaksi, dia kena melak, dia kena fikir. Faham tak? Aktiviti di rumah. Saat ni kan tak main telefon buat apa cakap? Tak main telefon, tak main telefon. Okey, kita buat ada aktiviti main. Tak kisahlah main apa pun. Tak perlu barangan mahal. Kalau ada kemampuan bolehlah beli mainan-mainan. Tapi kalau tak ada kemampuan, tak perlu. Just main tepuk amai-amai ke. Okey, main bata ke, lompat-lompat ke. Buatlah apa-apa saja, buat aktiviti. Sebab nak main ni, masa main ni lah anak banyak belajar dengan kita. Bila kita perlu minta bantuan ni, saya bapa, abah, mama kita tak ada. Lagu mana kita nak buat ke? Okey. Bila kita perlu minta bantuan ni, okey. Jadi kadang-kadang kita ni tunggu lama sangat nak minta bantuan. Sebab nak dulu, nak tengok dulu. Boleh kok ada tanda depan boleh kecek lah tu. Okey. So jangan tunggu lama. Sebab apa? Jangan malu. Jangan malu. Buang perasaan itu. Okey? Jangan kita kata kita terapi teruk dah tu, hendak dia tu pelik dah tu, okey you dah tu. Tak. Kita jangan fikirlah betul. Okey? Jangan takut dihakimi sebab cakap banyak saat ni. Okey? Sebab orang lain tak tahan perasaan kita, cabaran kita, dia tak boleh bergah dengan kita. Kita dah rasa nak jaga anak kita letihnya. So kita kena perlu minta bantuan. Of course, pertama kita kena pergi klinik kesihatan ataupun hospital. So kita pergi klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat. Sebab kita nak cek atau nak jumpa doktor. Jangan sari dengan doktor tu. Doktor kata okey perlu jumpa OT. OT ni macam Cik Ika lah, macam Dr. Zul, Dr. Wani dan tim lah. OT ni ialah terapi secara kerja yang mana fungsi kita orang ialah memberi terapi, memberi tuition perkembangan kepada anak-anak berkaitan dengan pengurusan diri, berkaitan dengan pengurusan tingkah laku, mudah tantrum, berkaitan dengan fokus, berkaitan dengan pembelajaran. Itu OT. Okey, dan biasanya anak kita akan ada masalah komunikasi. Itu ialah speech, pertuturan, ajak kecek. Biasanya doktor akan refer juga kepada speech dan juga mana tempat untuk kita nak letak anak-anak kita selain daripada sekolah-sekolah biasa, pra-PTKR. Sebab biasanya anak-anak yang umur 4, 5, 6 sekolah swasta tu pasti kan jarang cikgu nak terima. Apa berlaku? So kita ada PDK. Pernah dengar agak PDK? Pemulihan dalam komuniti, yang mana dia macam sekolah sehingga pukul 12.30 yang memberi intervensi yang disediakan oleh JKM untuk anak-anak kita ni. PDK ada di setiap daerah-daerah yang berada berdekatan dengan rumah. Sebenarnya tak boleh, tapi biasanya PDK dia penuh. Okey, tapi apa-apa pun seek help, okey? Jumpa doktor, jumpa OT, jumpa speech dan hospital lah untuk sokongan. So, Mama Abah ingat ya Mama Abah tidak kesorangan. Sebabnya once kita pergi jumpa, biasanya doktor akan diagnose anak kita. Apabila doktor diagnose, anak awak ada autism, anak awak ada ADHD, ada masalah-masalah lain yang memerlukan kad merah. Biasanya masa ni Mama Abah akan tak boleh terima, duduk dalam bilik, menangis, meratapi apa salah aku. Kalau tak kuat. Tapi kita tak boleh nak ubah keadaan. Itulah yang berlaku. Kalau tengok dalam jadual tu, ada sesi treatment. Kita ada 6 treatment. Kita ajar mama A sampai Z. Macam terapis lah. Tapi terapis untuk anak kita. Tak boleh nak buat kalau anak orang lain. Salah. Terapis untuk anak kita je. A sampai Z kita undi anak kita. Next hari tu dalam bilik ni kita ajar So nak buat lagu mana. Boleh? Orang pakar kita angguk-angguk dah tu. Dia lah tinggal ajar so. Next kali kita buat. Kalau mama next kali mama tak turun, mama nak pergi jumpa Cik Ika tak pusat transformasi. Okey, you tolonglah ajar saya nak buat lagu mana ni. Cik Ika tak ada masa tu. Tak dah nak buat so. Sebab kita Pak Kijot lain makluman pula kan. Okay. So please grab
peluang ni. Peluang ini serius cik kalau ya, hanya di Kelantan ini kali pertama kita buat. Kali pertama kita buat TPPR. Peluang ni kita turunkan ilmu kepada mama-mama. Mama-mama boleh praktikal terus kepada anak sendiri. Dan selepas itu mama-mama akan tengok selepas 6 kali progression tu treatment kita, mama-mama boleh tengok perkembangan anak kita lagu mana. Tapi perkembangan semua tak sama ingat semua tak sama mengikut anak masing-masing. Sebab Ibu Cika pun walaupun sikit saja perkembangan dia, Cika raihkan. Sebelum dia tak faham mana panggil Pak buka dah kita. Sebab terapi bukan semua pakai ubat. Buat sekali hari ni esok siang dah. Terapi apabila berterusan mama akan nampak yang besar. Sebabnya Cika boleh nampak sebelum mari Allah Akbar tak ada masa depan yang budak ni kita buat duduk rumah. Tapi apabila dia besar, mari kat kita jumpa kat kita balik. Rupanya anak umur-umur mari tepik tahu apa tu boleh diajar untuk bekerja. Boleh tolong mama dia. Senang mama dia nak ajar. Senang mama dia nak minta tolong. Mama dia buat kuih. Senang tolong malam-malam. Tolong singgah baju. Tak ada lah mama dia tolong elek. Kalau pergi mandi. Senang lah kita nak jaga. Itulah terapi. Cika percaya semua mama-mama, semua abah, semua hebat takkan. Jadi jangan tunggu lama untuk mendapat